Okey. Jaga ya. Huruf shin ya. Cara dia, kita datangkan tafashi. Apa tu tafashi? Berhemburan, dia macam suara yang macam kalau kita sebut dia seorang perempuan, bahasa Inggeris she, tu dia seorang perempuan kan, kita sebut dia seorang perempuan she. Macam ada satu suara dia bunyi, ataupun dalam library contoh tu kita kena ada bunyi tu baru betul sifat huruf tu. Akibat tak datang ke bunyi tu, kebaran kalian akan jadi huruf sa, huruf sin ni. She,